dan agensi berkaitan. Kejadian yang bermula kira-kira jam 1.30 pagi itu memusnahkan dianggarkan 1,000 rumah tidak kekal sekaligus menyebabkan kira-kira 8,000 penduduk hilang tempat tinggal dalam tempoh yang singkat. Pasukan bomba berdepan pelbagai cabaran sepanjang operasi termasuk laluan sempit ke kawasan kampung, struktur rumah yang dibina rapat antara satu sama lain, serta keadaan air laut turut yang menyukarkan usaha mendapatkan sumber air. Angin kencang turut mempercepatkan penyebaran api ke seluruhan kawasan penempatan. Api berjadi kawal sekitar jam 8 pagi sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada tengah hari selepas kerja-kerja pemeriksaan keselamatan dan pemadaman sisa bara dilakukan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini, namun kerugian dianggarkan besar. Kebakaran di Kampung Bahagia Batu Sapi Sandakan itu disifatkan sebagai antara yang terbesar pernah direkodkan di kawasan